Semua, saya Krisha. Saya ingin kongsikan kisah semangat nombor 1 saya. Ketika itu saya berumur 13 tahun dan lagu tu dirakamkan sebelum siri animasi Keluang Men disiarkan, dan saya tak sangka langsung sampai ke hari ini orang masih ingat lagu tu. Tiba-tiba saya dapat call daripada Astro Shop untuk menyanyikan semula OST Keluang Men. Jadi pembela pada yang tiada upaya. Jadi saya berasa sangat happy kerana saya diberi kepercayaan dan Astro tidak memilih penyanyi lain untuk menyanyikan lagu tema tersebut. Saya berkahwin dan berpindah ke Bosnia selama 7 tahun dan kemudian menjalani kehidupan biasa rutin sebagai seorang isteri dan ibu. Setelah balik ke Malaysia, saya dapat panggilan daripada GV. Saya terus say yes sebab saya tahu saya ni memang suka menyanyi atas pentas. Jadi rasanya inilah waktu terbaik untuk saya membuat comeback. Sebelum masuk GV, me and my family banyak buat research. Kami tengok balik persembahan-persembahan yang lama. Sekarang ni semua online je tau. Nasib baik line saya laju. Sebab saya guna Celcom Digi Prepaid 5G tau. Kalau tak, memang susah nak keep up. Antara titik terendah dalam hidup saya dapat tahu nenek saya sakit di Amerika. Jadi saya travel seorang-seorang, tapi saya tak tahu waktu tu sebenarnya nenek saya dah meninggal. Masa saya sampai, diorang baru bagi tahu saya yang dia meninggal. Dan lagi satu, tapi bila saya berada di Bosnia, saya meninggalkan datuk saya yang sakit dan saya tidak tahu yang masa dekat Malaysia itu adalah kali terakhir saya melihatnya. Kedua-dua datuk dan nenek saya tak dapat tengok pas mereka meninggal. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu walau sejati. Saya sedar yang semua orang mengenali saya sebagai Krisha Keluang Men dan bukan Krisha Gemersik. Tetapi for me, it's okay, tak mengapa. Asalkan kejayaan lagu Keluang Men menjadi lagu rakyat yang boleh kita semua sing along dan semua boleh nyanyi sama-sama. Bila Malaysia mengajak kembali menyanyi, saya tahu semangat itu masih hidup. Saya kembali bukan hanya kerana nostalgia, tetapi saya percaya masih ada sesuatu dalam diri saya untuk dibuktikan dan itulah semangat nombor 1 saya.